Semestinya membayar zakat adalah wajib bagi mereka yang berkemampuan untuk menunaikan pembayaran zakat tersebut, bagi kita menyegerakan dan juga untuk memastikan agar apa jua yang diusahakan dalam aspek pembayaran zakat itu khusus pembagian kepada asnaf akan dapat dibagikan dengan seadil-adilnya. Jadi pada hari ini kita akan bercakap berkenaan tentang kutipan zakat Majlis Agama Islam Negeri Sembilan bersama dengan saya adalah Tuan Zamri Ahmad Suhaimi, Ketua Penolong Pengarah Bahagian Kutipan Majlis Agama Islam Negeri Sembilan. Assalamualaikum, selamat pagi Tuan. Alhamdulillah. Ya sudah pasti penghujung tahun ini mereka yang layak membayar zakat dan juga berkemampuan akan berkira-kira untuk membuat pembayaran zakat dan sebagainya. Dalam aspek pembayaran zakat pendapatan ini mungkin boleh dikongsikan bagaimanakah usaha dan juga caranya supaya kita mengetahui dengan lebih lanjut berkenaan tentang tugas, kewajipan dan juga kaedah pembayaran zakat pendapatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para penonton dan pendengar, selamat pagi Malaysia yang dirahmati Allah sekalian. Berhubung kepada dengan zakat pendapatan ini, maknanya pendapatan ini kita perlu buat pengiraan setiap tahun. Maknanya setiap ujung tahunnya kita kena buat kiraan. Kadang-kadang ada orang bayar zakat tu dia bayar sama aja. Tahun ni 1,000, tahun depan pun 1,000. Tapi sebenarnya kita kena buat pengiraan. Setiap tahun kita kena buat pengiraan. Mungkin kita punya pendapatan tu dah ada kenaikan, gaji dah setiap tahun ada kenaikan. Mungkin pada tahun ni mungkin overtime lebih ke, ada komisen buat dropship macam-macam lah sekarang kan. Jadi kita kena buat pengiraan dulu. Kita tak boleh nak terus just kata nak bayar je. Kata nak bayar 1,000, kita rasa cukup. Sedangkan kalau kita kena buat pengiraan yang sebenar mengikut tafsiran yang sebenar, mungkin kita kena bayar lebih pada itu. Tafsirannya itu bagaimana Tuan kalau diikutkan yang paling asasnya itu? Apakah 2.5%? Yang paling asas ni maknanya pendapatan kasar kita dalam tempoh setahun, kita beri penolakan kepada perbelanjaan asasi yang kita benarkan. Perbelanjaan asasi itu adalah dari segi pembelanjaan diri, isteri, anak-anak, tanggungan kita dan sebagainya. Hasil penolakan tu baru dikenakan zakat 2.5% saja. Allah kata Allah kata wa fi amwalihim haqqun lis-sa'ili wal mahrum. Dalam harta kita itu ada hak milik orang yang susah, yang meminta-minta, dan orang yang susah yang tidak meminta-minta. 2.5% saja. Allah minta 2.5% saja. 97.5 lagi tu kata orang di 9 tu pokok dek kau lah. Buatlah apa nak buat. Buatlah apa nak buat kan. Jadi 2.5% ni untuk asnaf yang 8 itu. Alhamdulillah. Asnaf fakir miskin yang kita nak santuni, banyak lagi asnaf-asnaf ni. Yang semakin hari yang memerlukan bantuan apa semua tu. Daripada 2.5% yang tuan-tuan bayar, itulah yang kami akan agihkan. Jadi definisi pendapatan ini termasuk gaji, pendapatan perniagaan, pendapatan berbentuk mungkin hadiah dan sebagainya termasuk. Hadiah pun dikirakan pendapatan dividen, dividen, mal mustafad namanya. Hasil pendapatan yang kita dapat apa jalan sekalipun dengan cara yang halal lah. Yang haram tu tetap tidak boleh diisytiharkan zakat. Yang pendapatan, gaji pokok, allowance, bonus, komisen, side income ke, ataupun yang contoh yang dah pencen ataupun yang dah bersara. Yang bersara dia dapat imbuhan persaraan, bulan-bulan tu, lepas tu dia kerja lain pula. Jadi kena campur dua-dua tu. Ataupun dia tak kerja. Dia tak kerja, hanya tumpu kepada pencen sahaja. Yang tu pun kadang-kadang orang salah faham. Dia kata saya dah tak kerja Ustaz. Saya dah tak kerja. Macam mana nak kena zakat? Saya pencen je. Berapa tuan pencen? Pencen saya tak banyak lah, dia 8,000. Jadi 8,000 tu sama macam gaji kita yang bekerja ni. Jadi wajib dia kena kira dulu. Kira dulu sama ada kena ataupun tak kena. Dan setiap tahun pun kena kira juga. Takut kita estimate kita bayar tu takut tak cukup. Kalau ada berlebih tak apa. Takut tak cukup. Kalau tak cukup ni maknanya seolah-olah kita dah
makan hak orang lain. Yang tu kita bimbang tu. Ya, itu juga kita nak menceritakan berkenaan kalau tertinggal, terculaslah sedikit. Ya, bagaimana boleh digantikan semula ataupun boleh diqadakkan untuk pembayaran zakat yang tertinggal itu. Okey. Dia qada ni maknanya macam kena ganti baliklah. Kalau kita pinjam buat loan ke apa ke, kena ganti juga. Itu kita dah dapat pinjaman daripada mana-mana bank. So kewajipan kita kena ganti balik. Begitu juga dengan Allah SWT ni. Kita ni dah banyak dah kita menggunakan nikmat-nikmat yang Allah bagi pada kita ni. Sekiranya terlupa nak bayar zakat, mungkinlah dulu-dulu 5 tahun 10 tahun yang lepas dalam keadaan jahiliah masa tu. Zaman jahiliah. Jadi bila dah tersedar gini, contohnya mungkin dah dapat penerangan dan sebagainya, dah mendapat hidayah. Dah dapat hidayah Allah SWT kan. Jadi kita nak bayar balik macam mana? So wajib qada balik semula. Wajib qada balik semula. Bagaimana yang ditekankan, dijelaskan oleh Imam Hanbali dan Imam Syafi'i, mengatakan ketika penunaian zakat itu dapat dilakukan dengan segera, maka orang yang mengakhirkan penunaiannya itu dianggap ceroboh. Maknanya kepada kewajipan berzakat itulah, sehingga dia mesti bertanggungjawab terhadap pencerobohan yang dilakukan. Maknanya kena qada balik semula. Wajib qada balik semula. Macam mana nak kira, Ustaz? Carilah balik EA form, EC form ke apa-apa yang dulu-dulu tu. Cari balik semula, kita kirakan balik. Kalau rasa masa tu nak kena bayar tu banyak, boleh ansur-ansur. Boleh ansur-ansur, bayar sikit-sikit sampai habis. Yang salahnya tak bayar langsung. Itu yang kita takut tu. Boleh kita bertanyakan untuk bagaimana untuk membayar zakat khususnya di Majlis Agama Islam Negeri Sembilan, dan bagaimanakah kaedahnya tu? Kaedahnya terlalu banyaklah. Terlalu banyak. Yang terkini ini semudah di hujung jari je. Semudah di hujung jari dengan melayari kita punya portal bayaran zakat kita, www.zakatns2u.biz. Boleh tengok di Raja TV tu. Boleh tengok, ataupun melayari kita punya laman web, www.zakatns.com.my. Jadi boleh bayar melalui zakatns2u.biz tu. Sebelum buat pembayaran tu, ada button nak kira dulu pun boleh. Kira dulu berapa yang kita kena zakat, dan nak tengok kita punya nisab dan sebagainya, kita boleh tengok kat situ. Jadi sekarang kita kalau rasa was-was, boleh datang ke pejabat kami. Di kaunter-kaunter perkhidmatan MAIN, khususnya di Negeri Sembilan ni. Disember ni kita buka setiap hari. Termasuk Sabtu Ahad? Termasuk Sabtu Ahad dan cuti umum. Nanti Christmas nanti buka juga. Hingga 31 Disember. Hingga 31 Disember. Itu yang waktu office hour lah. Yang melalui online ni 24 jam. Kan 24 jam. Siang ke, malam ke, pagi ke, subuh ke, nak buat bayaran, boleh je melalui kita punya portal tadi, www.zakatns2u.biz. Klik je kat situ. Kat mana-mana kita berada, mungkin tak sempat nak pergi bercuti dan sebagainya, klik je kat situ. Boleh buat kiraan, boleh buat semakan dan boleh buat bayaran kat situ. Semudah itu je. Ya Tuan, kita disyariatkan untuk ingin membantu orang itu, kalau sebolehnya membantu ahli keluarga yang terdekat. Kalau ingin agihkan zakat itu kepada ahli keluarga yang terdekat, yang susah ini, apakah dibolehkan dan bagaimana caranya? Untuk sebaiknya kita menyerahkanlah zakat ini, urusan kutipan dan agihannya kepada pihak yang berautoriti lah. Antaranya Majlis Agama Islam negeri-negeri ataupun pusat-pusat kutipan dan pusat-pusat agihan zakat di setiap negeri. Maknanya bila kita menyerahkan kepada agensi-agensi ataupun institusi yang berwajib ini, maknanya sudah tentulah zakat itu sampai kepada asnaf yang selayaknya. Sekiranya kita mempunyai saudara mara kita yang kita rasa layak dibantu, kita
utarakan, kita bawa senang nama sedara mara kita itu ke pejabat-pejabat zakat ataupun majlis-majlis agama Islam supaya bantuan itu mungkin kalau kita bantu mungkin kita boleh bagi 100 je. Kalau melalui majlis agama ataupun pusat-pusat zakat ni mungkin lebih pada itu dia boleh dapat. Okey. Contohnya misalnya kata kalau dia tergolong dalam fakir ataupun miskin, kita bagi bantuan fakir miskin. Kalau anak dia pula nak belajar, kita boleh bagi bantuan pelajaran pula. Katakan ada lagi anak atau keluarga dia yang sakit lagi, yang memerlukan rawatan dan sebagainya, kita bantu lagi. Baik. So kalau kita sendiri kita nak bagi pada dia, mungkin tak sepenuhnya kita boleh cover. Kita tak konsisten. Tak konsisten dan sebagainya. Kalau misalnya kata kalau sakit, kalau bila dia dah layak untuk dapat bantuan daripada majlis agama atau tu, mungkin selama-lamanya. Contoh misalnya kalau kata sakit buah pinggang, kan nak buat dialisis apa semua tu, mungkin seumur hidup dia kita akan tanggung. Daripada zakat yang tuan-tuan bayar tu. Alhamdulillah. Tuan, sedikit perkongsian kalau untuk membuat pembayaran zakat bagi ahli keluarga ataupun sahabat anda yang uzur, yang tidak dapat membayar zakat dan sebagainya, apakah dibolehkan? Okey. Dibolehkan, maknanya kita wakilkan kepada pembayar zakat itu yang tak dapat nak ke kaunter kita, kita boleh wakilkan, beritahu dia, okey, kita nak bayarkan zakat untuk dia. Kalau kadang-kadang ada juga pembayar zakat kita ni dia nak touching dia tu, nak bayar zakat tu, dia nak ke kaunter juga. Kadang-kadang bawa lah wheelchair tu tolak masuk ke office kita. Dia sendiri nak rasa dia perasaan nak bayar zakat itu. Tapi kalau tak dapat nak datang juga, boleh wakil, tak ada masalah. Baik. Jadi sampai duit tu, insya-Allah. Insya-Allah. Boleh pergi ke laman sesawang Majlis Agama Islam Negeri Sembilan. Boleh. Untuk mendapatkan maklumat lanjut berkenaan pembayaran zakat dan sebagainya. Terima kasih Tuan Zamri Ahmad Suhaimi, Ketua Penolong Pengarah Bahagian Kutipan bagi Majlis Agama Islam Negeri Sembilan.